Syarikat Emas Malaysia Public Gold mencatat sejarah di pentas dunia apabila melancarkan mesin ATM emas berkuasa fintech pertama di dunia di Dubai. Pelancaran bersejarah itu berlangsung di Dubai Precious Metals Conference 2025 dengan Public Gold DMCC tampil sebagai rakan ATM emas rasmi acara berprestij tersebut. DMCC yang ditubuhkan pada 2002 menyumbang kira-kira 15% daripada pelaburan langsung asing ke UAE, sekaligus menjadi pemacu ekonomi utama serantau. Penubuhan Public Gold DMCC mengukuhkan tapak operasi syarikat di Timur Tengah. ATM emas berkuasa fintech ini adalah hasil kerjasama strategik Public Gold DMCC dengan Emirates Gold yang dimeterai pada Mei 2025. Ketua Pegawai Pemasaran Public Gold DMCC Jerry Eng berkata, pencapaian ini meletakkan Malaysia dan Dubai di barisan hadapan inovasi emas global. Ketua Pegawai Eksekutif Emirates Gold Abhijit Shah menegaskan kerjasama ini menetapkan penanda aras baharu dalam industri emas global. Emirates Gold menyasarkan penempatan sehingga 40 unit ATM emas berkuasa fintech di seluruh UAE menjelang 2026, menjadikannya rangkaian terbesar seumpamanya di Timur Tengah.